Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa talqinu balighin. Qauluhu wa talqinu balighin ma'tufun ala ayyulakkina. Ay wa yundabu talqinu balighin. Dan disunatkan talqin, mengajarkan akan balighin, akan orang yang sudah balik. Walau syahidan, orang mati sudah balik dah, pun sunat kita talqin, ajar yang ucap. Qauluhu wa talqinu balighin ma'tufun ala an yulakkina aidan ay wa yundabu talqinu balighin ilah wa zalika liqalihi ta'ala wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Wa ahwaju ma yakunul abdu ila tazkir fi hazilah. Ketika tu sangat penting lagi lah mengingat. Wa kharaja bil balik wa kharaja bil balik, tak masuk lagi balik atiflu, tak apa, budak kanak-kanak mati tak sunat talqin lah. Fala yusannu talqinu, maka tidak disunatkan akan baca talqin. Kalau mayat budak-budak mati tak sunat dah talqin. Li'annahu la yuftanu fi qabrih, kerana bahawasanya budak kanak-kanak tu la yuftanu, tidak dipitnah fi qabrih, pada kuburnya. Wa misluhu, umpamanya tifli juga orang gila, sepatut juga orang gila mati tak sunat kita baca talqin. Walaupun wa illam yusbaq lahu taklifun, walaupun itu jika tidak mendahului akannya akan taklif. Gila je budak apa mati, gitulah tak sunat kita talqin. Wa illa, dan jika tidak, dengan bahawasanya belum sihat molek, lepas tu juga gila, dalam tu gila, wa ilahatul lukina, tu nak talqin. Wa ibaratun nihayah wala yulakinu atiflu walau murahikan, dekat nak balik dah dia mati, sekalipun tak sunat kita talqin. Wa majnunun, atau ada taflun, wala yulakinu tiflun wala yulakinu majnun lam yataqaddamhu taklif. Ni kita sebut ni. Walau syahidan wa talqinu balighin walau syahidan, walau kana balik tu lah, walau kana balighu tu dah syahidan, mati syahid sekalipun, dia orang balik lagi rak mati syahid, sekalipun sunat kita talqin bagi dia. Wal qauluhu walau syahidan al-ghayatu liraddi, gayah nak tolak satukan lagi. Wala farqa baina syahidil ma'rikah wa tak ada kira apa di antara syahid ma'rikah dunia akhirat dan syahid lain. Supaya sunat talqin juga. Qauluhu buat sikit. Wa qala mirra, telah berkata la oleh mirra Syarambli, dia kata istisna ba'duhum syahidal ma'rikah, setengah ulama kecuali kan syahid ma'rikah tak nak dibaca talqin. Kama la yusalla alaihi, seperti bahawa tak disemai tahnya sepatu juga semaya pada talqin pada baca. Wa abta bihil walidu rahimahullah ta'ala wal asahu anal biya alaihi wassalatu wassalam la yus'alu, para anbiya tak tanya. Li'anna ghairan nabi yus'alu anin nabi, ditanya daripada nabi, maman nabi juga tu. Wa kaifa yus'alu huwa an nafsih, dia nabi tanya diri dia, kaifa yus'alu huwa an nafsih. Wa qalu syahidul ma'rikah qala ain sing ay annahu la yus'alu, syahid ma'rikah tak ditanya. Wa afada iktisaruhu alaihi anna ghairahu minasyuhada yus'al. Sekilah lah. Kamak tadahu itlaku, kama sakut pada goyah pada
Watil kalgoyoh kata walau syahidan tu lah. Watil kalgoyoh kainatun kamak tadahu seperti barang yang menghadaki dengung akannya oleh telaknya ulama. Tapi khilafan li Zarkashi aku luti kalgoyoh halakauni mukhalifan tu. Khilafan li Zarkashi ni aku luti kalgoyoh halakauni mukhalifan li Zarkashi. Aku kata gitu tu aku menyalahi akan Syekh Zarkashi. Syekh Zarkashi kata tak sunat. Sunat walaupun mati syahid sunat kita talqin. Tapi kuat tak orang mati syahid tak sunat dah. Ba'da tamami dafnin bila tu talqin. Talqin tu baca talqin tu lah. Ba'da tamami dafnin selepas daripada separuh tanah siap dah dah. Tanah kamu tanah molek dah. Lepas tu lah sunat kita baca ketika tu. Lalu faya qu'udu rijalun kubbalata wajhi. Maka duduklah oleh beberapa orang jatuh jamak rijalun. Ni siapa tu lek ale rajulun. Di luar ni rijalun. Lek ale. Faya qu'udu rajulun kubbalata wajhi. Maka duduklah oleh seorang akan hadap atau membetuli akan muka bagi mayat di situ. Tapi kita tak di tadika tak tawakal kita tidak tak apa tu sunat gitulah. Sunat kita mendudukkan di hadap muka bagi mayat sebelah tu lah. Bayanun li kafiyat takin tu ya. Wa yaqulu dan katalah ia rajulun tu lah baca ya Abdullah ibna apa ibnu tak apa. Ya Abdullah ibna sifat dia abda tu. Kalau ibnu khabar dalam mazhab. Ya Abdullah ibna amatillah uzkuril al-ah dallazi kharajta alaihi minad dunya. Zaid tu. Ya Abdullah Zaid. Hamba Allah Zaid. Anak bagi hamba Allah. Sebut olehmu akan janjian janjian yang telah keluar oleh engkau daripadanya minad dunya. Syahadatu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan Rasulullah wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun wa annal ba'sa haqqun wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha. Talqin dah. Wa annallaha yab'asu man fil kubur wa annaka radita billahi rabbah. Okey, wa annaka raditu. Wa annaka bukan bahasa engkau dan bahasa engkau wahai Allah Taala dah. Raditu aku redha billah. Wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa bil Qur'ani imaman wa bil Ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan rabbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Taking tu hadis baca talqin dari alih tu. Qauluhu yaqulu ya Abdullah ila akhirih. Rawahu ibnu Tabarani bilabdi. Sebut dalam kitab hadis Tabarani dengan apa gini? Iza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumul turabah. Sawatlah. Maka bersama oleh kamu akan tanah ala qabrih di atas kubur. Faliyakum maka hadap duduklah ahadukum seorang kamu tu ala ra'si qabrih di atas kepala kubur muka lah. Thumma liyaqul kaman yaqul kata ya fulan ibna fulanah fa innahu yasma'uhu. Dengar. Thumma yaqul ya fulan ibnu fulanah fa innahu yastawi qa'idan. Thumma yaqulu ya fulana ibna fulana fa innahu yaqul arsyadna amarana tolong aja arsyadana yarhamukallah yarhamuka Allahu.
walakin la tusyirun. Tak khabar. Pada hari dengar. Falyakul uzkur ma kharajta alaihi minad dunya. Apa tu? Dah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama fa inna munkaran wa nakiran ya'khuzu kullu wahidin minhuma bi yadi sahibihi wa yaqulu intalik bina, pergi bina, mari sama kami, ma yaq'uduna inda man lak, isi mereka yang diajarkan dia akan man lakana hujjatahu, serta diisi mereka yang telah mengajar ia man akan hujahnya. Qala rajulun ya Rasulullah fa illam ya'rif ummah, kalau aku tak kenal ibuku, qala fayang sibuhu ila ummihi hawa tu. Demo ni anak siapa? Demo tak tahu tu anak dia ni. Mak yang nama Puah lah. Tu. Kalau tu dia nisbahkan dia kepada Hawa. Qala fayang sibuhu ila ummihi ila hawa. Yaqulu ya fulana ibn Hawa. Intaha syarra. Wa ra'aitu fi hasyiatil Barmawi ala simin Asy Barmawi, dua asy di atas apa? Di atas bajuri itu Ibnu Qasim tu. Ra'aitu fi hasyiatil Barmawi ala simin, nampak akan sirata talqinin. Nampak apa sirah? Tepi tu kata. Bi absati min mahuna. Lebih panjang lagi lah. Lebih panjang daripada ini lagi. Dapat tu. Tapi wala ba'sa bi zikrha. Tak ada apalah dengan sebutkannya kan sirah ni. Hahuna di sini kerana nak tatmim faedah. Gapo wahya yusanu tarkinhu ba'da dafni wa taswiyatil qabri fayajlisu inda ra'sihi insan wa yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Sama ni gilah. Kita panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajhah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad fazin. Bukan, faqad faza butong. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa minha khalaqnakum lil ajri wastawa wa fiha nu'idukum lid-dudi wat turab. Ulak dan tanah. Wa minha nukhrijukum lil ardi wal hisab. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa ala millati Rasulillah. Banyak kat tu. Ada lagi tu banyak. Haza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan wa izahum jami'un ladaina muhdarun. Ya fulana bana fulana ya au ya Abdullah ya bana amatillah lilaka tu. Yarhamukallahu. Zahabat angka ad-dunya wazi, perhiasannya telah hilang daripada angka oleh dunianya, dan wazayyan taha dan menghias oleh angka-angkanya. Wasirta al-alna fi barzakhin min barazikil akhirah. Barzakh. Fala tansa al-ahda allazi, banyak tu. Faraqtana alaihi fi darid dunya wa qaddamta bihi ila dalil akhirah wa huwa itu banyak. Wish. Qala syekhuna. Wah. Ni nah. Demi ni, panjang. Panjang. Tadi dah. Qala syekhuna telah berkata oleh tuan kami ngajar kata wa yusandu taktik berapa? Tikraruhu salasan.
disunatkan berulang-ulangkannya kata talqin salasan 3 kali. Taklah sekali lah baca. Nampak? Sekali lah. Anak baca lepas pandai. Itu dia. Wal aula lil hadirin al wuqufu, dan bermula lebih utama lil hadirin bagi para orang yang hadir lah. Gitu tu kubur tu. Duk kubur gitu tu. Aula bagi orang duk ada kubur gitu tu. Ketika tu al-wuqufu berhenti. Duk start lah. Duk start. Lepas tanah kubur, atau tanah syahadah, duk start. Aula bagi orang yang hadir kubur gitu duk start. Duk agak apa? Walil mulakini al-qu'udu atau hadiri. Wal aula lil mulakin, dan lebih utama bagi orang baca talqin, mulakin orang nak ngajar nak baca talqin tu, al-qu'udu duduk. Orang main atas saja, orang main pengatas tanah, hal itu wukuf, berhenti. Duduk hal keadaan berhenti. Diri duduk dia. Orang tu. Ada pun orang nak baca talqin tu duduk nyata. Aula aku tu. Al aula lil hadirin al wukuf. Duduk nyata diri itulah. Kalau dah kecil pun duduklah. Walil mulakini, aula bagi orang nak baca talqin tu al qu'ud. Pasal apa dah sikit atas. Qauluhu lil mulakini al qu'ud ay wal aula lil mulakini ay yaq'uda ay li'annahu aqrabu ila sama' lil mayyit atulah. Ingat kergah lah. Itu ya. Wanida'uhu, dan bermula surukannya, panggilkannya kamayak nidak ni lah. Panggilkannya kamayak. Panggil ngapa? Bil ummi, dengan ummi, dengan ibu kan ni kan? Ibu amatillah, dengan ibu. Fihi pada pananya talqin, wahai Abdullah bin Aminah tu. Bila panggil kamayak dengan ibu pada talqin tu, itu in urifat, jika diketahui, dikenal akan dia akan ummi. Kalau kenal lah panggil gitu. Wa illa, dan jika tidak ilam ya'rif lah. Jika tidak ilam tu'raf tak apa. Jika tidak dikenalkan dia kan ibu, wa illa wa ilam tu'raf fa bi hawa'a atau fa bi hawain. Fa bi hawain, maka dengan Hawa, ganti dari ibu segala ibu dengan Hawa. Qauluhu in urifat ay tafsiriyah, atau ay itu tafsiriyah, sakitatun min ibarat jaki. Dah wa huwa aula. Summa kama inna hadza yufidu anal mulakin yu'idu al umma bismiha ka Fatimah wa Salihah ka wa illa fala faidata fi taqyid bih li'annahu ma'lumun anna likulli mayyitin, maklum bahawa likulli mayyitin umman. Semua mayat ada ibu. Itu bagaimana? Wa qaluhu fi sadri ibarat wa yaqulu Abdullah ibn amatillah yufidu adamu zalika. Enggak ada apa Wakiyah. Wa yu'idul awalu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Tabarin al-Mari summa yaqulu ya bana fulan ibn fulanah fa innahuma kinayatani anil ilmi anil alami, kinayatan anil alami kalau nama kazaidin wahindin la yunafi du'a an-nas yaumal qiyamah bi abaihim. Apa tu? Khobar. Lupa nak khobar. Wanida'uhu, bermula panggilkannya kamayat dengan ummi dulu tu. Panggil Abdullah
binti Fatimah. Itu tu ialah la yunafi khabar. La yunafi, tidak jadi berlawan lah ia tu lah. Ramai kelak dah mubtada, nida'uhu bil ummi tu lah. Tak jadi berlawan lah ia seruan mayat tu lah dengan ibu tu lah. Tak jadi berlawan akan doa annas, akan seruan doa oleh manusia, panggil oleh manusia yaumul qiyamah, pada hari kiamat, panggil doa bi abai, dengan bapak-bapak mereka itu. Tak ada apa. Walaupun talaqan ni panggil ibu, dia akan esok panggil wahai Abdullah bin Zaid, tak panggil gitu, tak ada berlawan. Pasal pola yunafi li anna huma tasnya kilai kul kilai li anna kilaihima, kerana bahawasa tiap-tiap dua itu, kerana bahawasa tiap-tiap kedua itu, doa bil ummi, doa bil aba. Doa bil ummi, doa bil aba tu lah. Doa panggil dengan ibu, panggil dengan bapak tu lah. Itu tu tauqifun, itu perkara yang terhenti dikena dengan atas syarak. Tak ada apa lah. Tauqif. Biasanya perkara yang kena terhenti di atas syarak, kena dengar di atas syarak. Syarak kata boleh, tak boleh. Itu ya. La majala lirra'yi fih, lianna kilaihima tauqifun la majala lirra'yi fih. La dakhla lirra'yi fih. Bukanlah pesan kemasukan, pesan pendapat pada tauqif. Biasa kena kira diingatkan kita dak lah. Biasa kena terhati atas dengan syarak. Syarak kata boleh. Tu dah dah tu. Qalu kilaihima du'aul mayyit bi ummi fi talqin wa du'aun nas bi abaihim fi qiyamah. Taufiqun ay waridun min asy-syari'. Itu dia. Qalu la majala li ra'yi la dakhla lil aqli fi ma huwa qaul. Wa zahiru annahu yubdalul abdu bil amati bi ummati bil amati fil unsa wa yu'annisu wa yu'annasu damairu intaha. Wa zahiru, dan bermula yang zahirnya li lah. Main isim alif li. Kalau isim kan li kuliah ni. Wa zahiru li atau indi, dan bermula yang zahir lah bagi aku atau di sisi aku, ialah annahu, bahwasanya syan lah, yubdalul abdu, digantikan akan seorang hamba, bil amati, dengan lapa ammah, dengan kata ammah. Ya fulana ibnu amatillah tu. So kata gitu, katanya ibnu abdillah. Tu kata gitu. Kata abdillah, kata hamba Ta'ala. Zahir bagi ku digantikan ambil lapa abdu tu diganti tepat ammah. Mana fil unsa fi mayyitil unsa, pada masalah mayat perempuan, gitu ya. Pada masalah mayat unsa tino. Wa yu'annasu, dan dita'aniskan akan dhamma. Itulah. Ya amatillah. Tu dah jawab tu. Wa zahiru annahu yubadalu abdu, atau yubdalu abdu bil amati. Abi anyu kula ya amah. Ya amah. Digantikan tu dengan amah. Gemek tu. Tak kena je nak baca ini. Baca kena dah. Zahir bagi aku bahwasanya digantikan akan abdu tu gi ambil lapak amah. Ketika situ. Tepat masalah mayat pada puai, kalau mayat orang tina mati, ambil lapak abdu tu, puai tu baik ganti dengan lapak amah. Tu lah. Misal tu ya Zainabu ibnu apa bintang apa tak apa. Amatillah. Tu dia. Misal tu Abdillah lah. Itu. Wa yu'annasu damairu, dan dita'aniskan akan damai intah. Ada apa ni? Qaluhu intaha sikit.
qaluhu intaha ay qaulu syaikhihi fi Fathul Jawad. Ibn Jawad ni lakin bi tasrif dengan tasrih, dengan pindah sikit itulah. Wa ibaratuhu wa sunnah talqinu mukallafin ba'da tamami dafin bil maksud. Disunatkan talqin akan mukallaf, banyak mukallaf lah, selepas daripada sepenuh katanya dah dengan talqin bin maksud, dengan doa-doa doa-doa talqin maksud. Inilah hak masyhur sunat begitu. Wa nida'uhu bil ummi fihi in urifat. Apa ni kak? Wa illa fa bihawa. Apa ni? Kama dalla al hadisu allazi istadallu bihi li asli sunati talqin ada deh raddan ala man zama annahu binah. Itu. Summa nida' bil ummi la yunafi bin. Apa ni kak? Wa yundabu ziyaratu kuburin li rajulin. Disunatkan ziarah akan kubur li rajulin bagi laki-laki. Sunat tu li rajul bagi orang laki-laki tu sunat. Orang jatuh sunat ziarah kubur. Lalas ki qauluhu wa yundabu li ziyaratu kuburin li rajulin li khabarin. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang ni lah ziarah oleh kamu akannya akan kubur. Fa innaha, kerana bahasanya kubur tu tuzakkirukum al-akhirata, tuzakkirukumul akhirata, mengingatlah ia kubur kum akan mereka itu kamu al-akhirah. Wa rawa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min ahadin yamurru bi qabri akhih, tidaklah daripada seorang pun yang lalu lah ia kok tepi kubur saudaranya, kana ya'rifuhu, malaikat tahu atau kenal ia akannya, kena ia akhi hu akannya akan seorang lah, kena ia akhi hu akannya akan seorang tu ahadun tu fid dunya la dunya. Kalau itu fa yusallimu alaihi illa arafahu, maka beri salat ia katanya ila malaikat araf, jawab salat lah. Wa yuta'akkadu nadbu ziyarati fi haqqil aqarib. Orang biasa tu sunat dah ziarah. Dikuatkan pula bahawa disunatkan kuatkan ziarah kubur pula tu pada hak-hak aqarib, warga-warga. Khususan abawal lebih lagi dua ibu bapa. Walau kanu bi baladin akhad ghairi baladil lazi huwa fi. Walaupun adalah mereka itu aqarib atau abawai itu adalah ia di negeri yang lain. Ghairil baladi, selain daripada negeri yang ia ada padanya. Ziarah kubur. Ziarah pada hak. Walaupun adalah mereka tu di negeri yang lain. Yang lain daripada negeri yang ia ada padanya. Lalu faqad rawal hakimu an Abi Hurairah radhiyallahu manzara qabra abawaihi au ahadihima fi kulli jum'atin marratan. Barang siapa ziarah ia akan kubur bagi dua ibu bapa atas salah satu dari duanya pada tiap-tiap jemaah satu kali je, ghafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Adalah ia masa dapat orang-orang yang membuat baik dengan dua ibu bapa. Dia kubur lagi dah. Walaupun adalah mereka itu di negeri yang lain. Yang lain daripada yang bukan negeri yang ia padanya. Akan negeri lah. Wa fi riwayatin man zara qabra walidayhi kulla jum'atin aw ahdihima fa qara'a indahu yasin wal qur'anul hakim wa ghufira lahu bi adadi zalika ayatan al harfan. Bi adadi zalika tu akan ayatan al harfan. Maknanya dah gitu. Wa fi riwayatin man zara qabra walidayhi aw ahadihima kana ka hujjatin. Satu kali wahji. Wa rawa inna rajula la yamutu walidahu wa huwa akon lahuma
seorang lelaki sungguh matilah oleh dua ibu bapanya. Padahal ia tu deraka bagi keduanya masa dunia dulu. Lalu fayad'ullaha lahuma, maka berdoalah ia, minta ia akan Allah Taala bagi keduanya min ba'dih, masa lepas daripada mati keduanya tu. Minta doa, minta ampun bagi dua ibu bapa lah, sedangkan dia tu deraka. Fayaktubu Allahu minal bari, maka tulislah akannya oleh Allah daripada orang yang baik. Cara dia tak tadinya deraka dua ibu bapa, sedangkan sekarang dua ibu bapa sudah mati. Lalu dia doa minta Tuhan tu akan dosa bagi dua ibu bapa dia. Sekarang dia setelah masuk orang berbuat baik dua ibu bapa, kita dak. Fa afadat hazil akhbar anna man zara qabri abawai kana barran lahuma ghaira akin wala mudayyi haqqihima wala mudayyi'un haqqihima wa kana bunu wasi' yazuru al-qubura yaumil qiyamah yaqulu balagoni anal mauta yu'allimuna bizawarihim yaumil qiyamah wa yaumil badahu. Sikit tu. Tak ada gitu ada tu. Lepas tu turun mari hadiah banyak tu. Mai siapa di wayusannu. Turun mari siapa di bawah tu. Wayusannu ayyakuna zairu ala taharah. Tidak semaya je lagi. Wa fi simmin manasahu qala fi syari umbat wala yusannu safaru liqasdi ziyarati ghairi nabiyyin aw alim asalin. Tak sunat. Alih. Tak sunat kita musafir untuk nak kuasa selain daripada ziarah Nabi, orang alim, orang saleh ni ke? Boleh. Khurujan min khilafi man manahu kal Juwaini fa innahu qala inna zalika la tak ada apa. Wa lam yubayyinu anna zaira yazuru qa'iman aw qa'idan rakiya. Wa yahtamilu an ayyuqala yaf'alu ma yaliqu law kana al-mayyitu hayyan. Wa qala yustadallu lil qiyami mutlaqan aw lil kaba'id bil qiyami fi ziyaratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjanglah. Sunat bagi orang yang ziarah kubur. La li unsa la yundabu ziyaratul kubur li unsa. Tak sunatkan bagi orang perempuan ziarah kubur. Gapalah? Apakah mereka kena lah aifatu krahu laha tu di situ ya. Maka makruh ia ziaratul kubur laha baginya bagi unsa. Di situ tak ada hari lagi ni. Selama capo gau timu fitnah tak boleh. Dah ada tu. Qauluhu la li unsa tasrim bi mafhum. Qauluhu wa takruhu aziratu li annaha mazinnatun li talabi bukaihim. Kerana mudah teriak kat situ. Waraf in aswatin dan takak suara. Lima fihinna min riqatil qalb. Hati lemah sangat. Wa kasratil jazai. Dan mudah. Apa weh? Mudah katak mudah katak. Wa qillati ihtimalil masabib. Dan sedikitlah ihtimalkan masaib timpa air bala-bala. Wa innama lam tahrum. Hanya saja tidak dituhram. Tahrumu. Wa innama tahrum hanya saja tidak haram nak ia orang Cina jadi kubur tahrir. Kau ana. Di annahu kana Rasulullah sallam marra bimra'atin tabki ala qabri sabiyyin laha. Dia anak dia mati. Faqala laha, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya, ittaqillaha wasbiri. Takut olehmu akan Allah dan sabar olehmu. Muttafaqun alaih. Tak ada apa. Okey, kata Nabi Tuhan berbeza. Nabi kata ittaqullah wasbiri. Muttafaqun alaih. Falau kanat ziyaratu haraman la lanaha la nuhiya anha. Kalaulah orang Cina tu ziarah kubur tu haram, nascaya la nuhiya anha, nascaya dilarangkan daripadanya. Mar'ah itu. Wali khabarin Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu kaifa aqulu ya Rasulullah ta'ni iza zara zirtu
iza zirtu al-kubura, apabila aku pergi ziarah kubur aku nak baca apa Rasulullah? Qala quli, baca olehmu ya Aisyah, assalamu ala ahli dar, assalamu ala ahli dari minal mu'minin wal muslimin, yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Wa mahallu zalika haitsu lam yutarattab ala khurujiha fitnatan. Di atas keluar nyo tu fitnah alih. Illa fala syakka fi tahrir, ada pula situ dah adanya. Wa yuhmalu ala zalika al-khabar as-sahih la'anallahu zawara, yang bermakna la'anallahu zawaratil kubur, telah laknat oleh Ta'ala akan segala perempuan yang menziarahkan kubur. Itulah tentang masalah timbul fitnah. Naam, sungguh berkata tukrah, cedera. Sungguh berkata makruh bagi orang tina ziarah kubur. Tak ada red, sungguh makruh, tapi yusannu laha, disunatkan ziarah, disunatkan baginya, bagi unsa itulah ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tak apa, tak makruh. Ziarah kubur-kubur Nabi tak makruh. Qala ba'dhum, telah berkata setengah mereka itu, wa kaza sa'irul anbiya, bukan hanya kubur Nabi kita sedaklah, kubur Nabi-Nabi lagi pun sepatutlah tak makruh juga. Wal ulama, tadi wal auliya sepatutnya. Orang tina pergi ziarah kubur auliya. Pak kita tak apa Indonesia, Malaysia nanda penuh payah stay tabah di ziarah kubur Syekh Syuaib dekat kok ni. Kesek kan nak payah tina. Pak kita tak ada gimana dah. Ada. Wa kaza sa'irul anbiya wal ulama wal aliya, sepatutlah. Pasal apa tu? Qauluhu na'am, kubur lain itu makruh, malaikat kubur Nabi dan aliya ulama. Qauluhu na'am yusannu laha ziyaratu kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annaha min a'zamil qurbat lirijal wan nisa. Kaza qauluhu kaza ila akhiri. Mislu ziyarati qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam ziyaratu sa'iri kuburil anbiya wal ulama wal awliya wa tusannu laha. Wa fi tafwah ma nasahu qala Azra'i in sahha ay ma qalahu ba'duhum fa aqaribuha aula bisilati minas solihin. Apa tu? Wal haqqu fi zalika, bawah tu, wal haqqu fi zalika ayyabsulah baina an tazhaba li mashhadin kazhabiha li masjid. Tinggal situlah tepat nak rubek gi ku ana tina tu kena bagilah. Yalah di Madinah dia bagi ngoti contoh tu, dia bagi masa dia bagi orang tina ali kata mashhad tepat nak tengok, seperti pergikannya ke masjid. Fa yasharatuhuna ma marra thumma min kaunihi ajuzun laysat mutazayyinatan bitayyibin wala huliyin wala sabin zinah kama fil jamaah. Sepatutlah itulah masalah kita nak lagi di kubur tu pakai tu bayan tu. Lepas tu oleh wahki wa yufraqu baina nahwil ulama wal aqarib. Beza sikit kata bi anal qasda izharu nasai apa nasa apa nasa lupa izharu ta'zimi nahwil ulama, nak besar kita gezarah para ulama auliya qasak nak membesarkan dengan menghidupkan bi ihya'i masyahidin, dengan nak menghidupkan masyhad mereka itu. Itulah apa nama masyhad tempat dia di kubur dia tu lah. Nak qasak nak besar dia, nak membesarkan tempat-tempat dia kubur dia tu. Wa aidan fa masdar lah. Atenau zara ya ziyaran zawaran azawa fa zawaruhum, maka berziarah ke mereka tu ya'udu alaihim minhum amadadun ukhrawiyun, mana kebaikan yang masuk akhirat.
Wala yunkaru illa al-mahrumun bi khilafil aqarib lah. Fandafa kalau azra'i insaha. Kita sikit ya. Boleh nak call. Wa yusannu kama nussa alai, dan disunatkan seperti barang yang telah naskan di atasnya atas barang. Gapo sunat? Ay yuqra'a minal Qur'an ma tayassara alal qabri. Ialah akan bahawa dibacakan dia zaid orang ziarah lah. Bacalah ia zaid orang ziarah tu minal Qur'an, daripada Quran. Bahaya muqaddas panggil. Bacalah ia seorang orang ziarah akan ma tayassara, akan barang yang mudahlah ia, yang mudahlah ia baca tu alal qabri takubur. Kapo ma tu minal Quran. Baca apa-apa ikutlah. Fayad'u tahana yakru fayad'u wa alih dah lagi leh tak leh fayad'u wa lahu. Selepas dia baca doa, selepas daripada baca Quran, fayad'u wa lahu, maka lepas tu maka berdoalah ia seorang lah lahu, bagi mayit. Nak sikit. Kalau kita baca kubur tak nak doa dah, tak pasal mata-mata. Kalau masalah kena doa dan hadiah baca di rumah, bukan baca di sisi. Qaluhu wa yusannu kama nussa alai ay yaqra'a lima warada anna man zara qabri walidayh. Hadis ni tak tahu. Wa anil Imam Ahmad ibn Hanbal qala annahu qala iza dakhaltum al maqabira faqra'u bi fatihatil kitab wal ikhlas wal ma'uzatai waja'alu sawabaha lillahi waja'alu sawaba zalika li ahli kubur. Hadiahlah. Allahumma ja'al sawaba, aku jadikan pahala ni hadiah kepada. Fa innahu yasul ilaihi siapa. Faktiyaru fal ikhtiyaru ay yaqula al qarib ba'da faraghi. Ni hata ni. Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila fulna. Ini masalah kita baca di rumah lah. Kalau baca di sisi dah tak nak lah. Apalagi baca Quran dan doa dengan lagu ni. Baca dah. Lepas tu Allahumma ausil sawaba ma qara'tu ila fulan. Duduk sini. Wa hukiya ba'du ahli ilmi anna rajulan ra'a fil manam alal kubur. Mimpi fi ba'dil maqabir qad kharaju min kuburin ila zahiril maqbarah. Tu betul. Wa izabihim, dan apabila mereka itu yaltaqituna syai'an ma yudri ma huwa. Laki-laki dah. Laki lakota tu lah. Gugur jatuh. Tiba-tiba di tepi mereka itu yaltaqituna, gugur jatuhlah mereka itu syai'an ka suatu ma yudri ma huwa, barang akan barang yang akan suatu ma yang tidak tahu ma huwa apa ia ke apa tu. Nah, fata'ajjabat min zalika wa ra'aitu rajulan minhum jalisan la yataqitu min mahum syai'an. Jadi nak mula ada arti apa molek sikit. Dia mimpi dia. Masalah hadiah ni lah, hadiah ni. Tu duk panggil ayat Allah tu. Siapa ke dia tanya qala aqra al-Qur'ana wa ahdihi ila walid. Aku baca Quran dan aku hadiah kepada beberapa oleh Allah tu. Tengok arti. Tu sudah dia baca Quran, dia berdoa kepadanya. Doa bagi mayat. Hal keadaan ia tu mustaqbilan, berhadap kepada kiblat. Sunat tu. Qauluhu fayad'u walah fa'aqibal qiraati yusannu ayat walil mayyit raja'al ijabah. Itu sunat. Selepas daripada baca disunatkan bahawa berdoa lagi bagi mayat kerana harapkan diterima. Li'anna doa yang faulil mayat itu doa
beri manfaat bagi mayat. Bukan mayat. Wa huwa akibal qiraah aqrabu ila jabah. Situ molek. Wa sajati fa bil wasiyah. Lagi kata tu. Kalamun wa sajati fi basyah boleh kalamun fi husuli sawi du'a wa qiraah bil mayit. Nampak no? Pak wasiat. Jadi no. Insya-Allah taala. Wa salamun dah. Wa yundabu salamun lizairin ala alil makbarah. Dan disunatkan bagi salam. Bagi salam sunat tu li zairin bagi orang ziarah. Orang nak ziarah kubur sunat bagi salam. Salam bagi salam ala ahli makbarah, ke atas ahli kubur. Makbarah kubur jamak daripada kubring. Makbarah jamak daripada mufrad daripada makabir. Makabir jamak daripada makbarah. Kubur jamak daripada kubring. Bagi orang ziarah kubur sunat bagi salam ke atas orang ahli kubur umuman. Salam tu bagi salam umuman secara umum. Assalamualaikum dar kami ini. Dalam dah tu. Qauluhu salamun lizan wa yutabil akhiri. Ay lima ruwiya an Abi Hurairah qala Abu macam mana tu? Abu Razai ke dia? Razai ada. Mana tu? Tahu, sahabat sangat. Nama saya sahabat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in tariqi alal mauta, jika berjalan aku alal mauta atas orang mayat. Mana kalau aku lalu pergi ke tepi kubur fahalli kalamun atakallamu bihi iza maratu alaihim, adakah harus bagi aku nak cakap dan bercakap, adakah aku bercakap dengannya, boleh tak aku nak kecek dengan dia iza maratu bihim, apabila aku lalu ke tepi mereka itu. Qala qul, kata ini, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin, antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Qala Abu situ juga. Hal yasmauna, adakah dengar mereka itu? Qala yasmauna wa la yastati'una ayujibu. Dia dengar dan tidak kuasa mereka itu bahawa jawab. Ai jawaban yang yasma'uhu al-hayyu. Dia tak kuasa bahawa menjawab dengan bahasa, dia tak kuasa sebagai jawab yang dengar memperdengar ia akan hidup dia, tak kuasanya. Wa qala ya Aba Razin kepada ala, ketahuilah turdi an turadda alaika, aku redha bahawa engkau ditolakkan di atas engkau, bahawa ditolakkan di atas engkau bi adadihim al malaikatu. Tu wajar lah nanya. Fayaqulu, maka berkatalah Az-Zaid, assalamualaikum. Ada kata itulah umum. Dara qaumin mu'minin, wahai dara qaumin mu'minin, wahai negeri-negeri kaum yang mukmin, negeri-negeri orang mukmin. Yaqul inda awalil makbarah, ketika permulaan masuklah. Inda awalil ketika permulaan masuk kubur. Ketika masuk kubur. Itu sunat kata itu. Wa yaqulu, dan katalah ia Zaid, seorang lagi inda qabri abih, gigi masuk gigi siapa kepada kubur bapaknya, masalah misal tu mak ke secara kekoklah katanya assalamualaikum ya walidai. Mula pula masuk itu wisalah umum dulu, assalamualaikum darakum mu'minin. Gi siapa kubur ibu bapa kita, assalamualaikum ya walidai. Kalau nak khusus lagi kak, ya assalamualaikum, kata itulah. Assalamualaikum. Terus. Alaika okey. Tu lah. Tu.
Assalamu alayka ya walidai. Tu. Fa in arada al-iktisar ala ahadihima ata bisaniyah. Ata bisaniyah. Jika kehendak oleh seorang ziarah itulah akan sipir di atas salah satu daripada kedua salamai ni. Assalamualaikum darakabil mukminin. Batu assalamualaikum ya walidajah. Nak sipir mana nasa? Atas nas saja mendatang lah ya, sipir lah ya bisa niati dengan niatan yang kedua. Itulah assalamualaikum. Ada je. Ada. Kerana apa? Li'annahu, kerana bahawasanya as-saniyah ni. Lagi. Li'annahu, kerana bahawasanya as-saniyah ni, yang kedua ni lah. Assalamualaikum ya walidah ni lah. Akhassu bimaksud. Itulah maksud kita. Wazalika li khabarin annahu sallallahu alaihi wasallam qala assalamualaikum. Kata tu atta bisaniyah, salam yang kedua. Yang kedua ke assalamualaikum dah. Assalamualaikum ya walidai. Kena dah. Wazalika ni ya, wazalika kata wadalilu zalika sunnah salam. Wazalika tu nak yang kata sunat kita masuk kubur salam. Mana ada? Wazalika kata wadalilu zalika sunnus salam sabitun wa hasilun. Kata-kata gilah. Wadalilu zalika kata kaunu taslim fil kubur tu sunnatun. Kata gilah. Keadaan beri salam masuk kubur tu sunat mana? Ialah di khabari muslimin. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala assalamu alaikum daraqamil mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Setengah riwayat la lahiqun. Qalu assalamu alaikum. Qalu assalamu alaikum zara ibnu sunni an Aisyah radhiyallahu anhu kata Allahumma la tahrimna ajruhu wa la tatina ba'dahu. Nama sikit. Nama sikit. Sama lagi. Assalamualaikum inna insyaallahu bikum lahikum. Allahumma doa tu dah. Sama gigi wa akhraja ibnu Abi Syaibah anil Hasan qala man dakhala al maqabir faqala Allahumma rabbi al ajsada baliyah wal izama an-nakhirah wal izama an-nakhirata allati kharajat min dunya wa hiya bika mu'minatun adkhala 'alaiha ruhan min indika wa salaman minni wastaghfir macam amma adkhil 'alaiha ruhan min indaka wa salaman minni istaghfir lahu kullu mu'minin khalaqallahu adama. Panjang doa tu. Habis. Wal istisna'u lit tabarruki, dan bermula istisna. Itu lit tabarruki, untuk nak ambil berkat. Kau baca tu. Dan bermula istisna. Istisna mana? Lit tabarruki. Qaluhu wal istisna lit tabarruki jawab wa amma yuqal innal luhuq bihim muhaqqaqun. Fala makna istisna. Lahikun insyaallah. Aduh, dan bermula istisna tu insya adalah. Kalau itu istisna dengan melekat lah. Wal istisna'u yani al-qaidu qaid tu. Assalamualaikum darakamal mu'minin wa inna insyaallah. Wa inna insyaallah jika kan Allah Taala. Itu istisna.
Dia bermula istisna, dia bermula kait. Yani fi qaulihi insyaallah. Itulah. Dan bermula kait yang kata insyaallah itu dah. Itu tu adalah ia li tabarruk. Untuk ambil berkah aja dah. Tak apa ni. Aulid dafni bitirkal buk'ah. Atas dah li tabarruk. Kait ingat insyaallah tu ialah adalah ia kerana untuk nak lidaf'i nak untuk apa dah? Nak tanam daf'i nak tanam bitil kalbuah dengan itu tempat insyaallah jika Tuhan kehendak dengan mana nak tabarruk. Yang kedua, mudah-mudahan kita mati sini. Aulil mauti ala salam adalah ia untuk nak atau supaya kerana nak mati di atas Islam. Faidatun warada anna man mata yaumal jum'ah aw lailataha amina min azabil qabri wa fitnatih. Sini. Ini suatu faedah diriwayatkan bahawasanya mereka yang mati pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat selamatlah ia daripada azab kubur dan fitnah kubur. Selamat daripada fitnah kubur apa? Qauluhu amina bin azabil qabri wal fitnah wa qala fi tufah 3-4 buah tu. Wa ukhiza minhu annahu la yus'al, tak ditanya. Lepas selamatlah soal bukan nakir. Wa inna ma yutajahu zalika in sahha anhu sallallahu alaihi wasallam an sahabati id misluhu la yuqalu min qablil ra'yi. Wa min samma qala syekhuna yus'alu man mata bi ramadan aw man mata bi lailatul jum'ah li umumi adillati sahihah. Tanya. Wal farqu baina fitnah al-qabri wa azabi anal ula takunu bimtihanil mayyit bisual wa amal azab fa amun yakunu nasyan an adami jawab bisual. Tu dah. Semata-mata tanya tu kita tak azab dah. Tanya tak ada jawab tu. Tu azab suku pula memang. Amal azab fa amun yakunu nasyan an adami jawab bisual wa yakunu an zuwali zalika. Itulah jantilah. Kata semua tanya belaka, tapi tanya boleh jawab. Supaya tak tanya. Itulah. Wa warada aidan juga ni dua lah. Kama marah kama man mata ya majma' itulah. Man qara'a qul huwallahu ahad fi ramadi mautih, pada atau di dalam ketika sakit nak mati. Sakit nak mati baca qul Allah mi'ata marrah 1 kali. Lam yuftam saya tidak difitnahkan dia ke mana fi qabrih dalam kubur. Panilah. Wa amina min tatil qabri, dan selamat ia daripada dhammat hipung hipe tu dalam dia qaluhu amina min tatil qabri ay dhammat hu limai, himpunkannya bagi mayat. Hipe abang hipe. Selamat ia daripada hipe kubur. Wajawaza sirata ala akaf, di atas tapak tangi ala macam mana tu, dan lalu langkahlah ia akan sirat atas tapak tangan malaikat ala akafi. Macam mana tu? Kalau kafun saja mafrak gitu je. Di atas tapak tangan bagi malaikat. Kinayah lakau tu akafi ala akafi, di atas tapak tangan. Nanti nak luah mula tu.
Kalau jamak akafif. Jawaza wa jawaza sirata ala akafina. Nabi buka tu akafil malaikat. Di atas tapak-tapak tangan malaikat. Sama lah nanya. Malaikat dia tak ada bawah. Banyak tu juga doa hadis. Selamat daripada azab kubur dia alih tu. Wa warada aidan, dan diriwayatkan juga man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata berapa kali? 40 maratan, 40 kali. Fi maradih, pada ketika sakitnya, famata fihi, lalu matilah ia man tu fihi, pada sakitnya mati yang gitu. Oh dia diberikan atau ajra syahid, nasaya berilah ia man tu ajra syahidin, pahala orang syahid. Wa in bari'a bari'un maghfurun lah, dan jika sembuh ia tak mati baca tu tak mati. Wa in bari'a, dan jika sembuhlah ia jawab di mana? Wa in bari'a wa in bari'a bari'a, dan jika sembuhlah ia, masa sembuhlah. Wa in bari'a dalam tak ada dah. Boleh buat. Bari'a maghfurah. Kita ambil ilmu lah. Kita baca la ilaha illallah subhanaka inni kuntu pada sakit, lalu matilah di atas itu. Jawabnya atau ajra syahidin. Wa in bari'a, jika juga sembuhlah ia. Wa in bari'a, dan jika sembuhlah ia. Itu kan tu. Itu soal kat mana? Itu lagi dia maghfurun lahu tu. Maghfur. Ada lagi maghfurah. Dia sekis itu. Ya kita tak ada. Kita tak ada leh. Dia sekis tu Wa in bari'a maghfuran lah. Dan jika sembuhlah ia, seorang tu nascaya sembuhlah. Ia seorang sembuh, buat dia dengan hingga lah. Hal keadaan tu hingga bu maghfuran lahu lah. Kifat dosa dia panggil. Habis kata ghafarallahu lana wa a'azana min azabil qabri wa fitnatih. Semoga-moga jemaah ayah. Ampun Allah Taala bagi kita, dan semoga-moga melindung ia ya Allah Taala akan kita min azabil qabri wa min wa fitnatih, dan daripada fitnah. Itu panjang tu. Panjang. Mana hadir rajak tu. Kita dobek tu kata buat ha tu. Tapi dia tengok situ, dia tengok atau alih tak ada tu. Dobek dah buat ha. Nampak sekali dengan tu. Dengan lain. Ini tak ada rasa ni. Suku dengan roh. Maka tak ada rasa lah ni. Tak ada rasa lah. Maka maghfurun lahu dah. Nak boleh tak ada tu. Hampir apa? Nampak zakat lebih dah. Panjang dah ada tu. Kat tu dulu. Babuz zakat. Ada orang nak laju. Tak ada tu. Dengan lain. Ini tak ada rasa.